Okay, Assalamualaikum and hai. Okay, kali ni kami akan nak keluarkan satu lagi demo video untuk weekly stock list. Okay, yang ni yang kami pernah custom untuk klien sebelum ni. Okay, untuk weekly stock list, user boleh record stock secara mingguan ataupun bulanan. Okay, so ni contoh dia. So dekat sini bahagian yang berwarna pink peach ni user tak boleh sentuh lah, sebab yang ni dia akan refer to this table. Maksud dia this one, okay, stock entry, stock in, and then another one adalah stock exit, adalah stock out. So setiap kali user nak in and out stock, user just masukkan dekat bahagian this one saja. Okay, ini sampel yang kita buka untuk weekly. Okay, ini contoh. So kita masukkan item apa-apa semua, and then dekat sini kita akan masukkan dulu opening stock. So key in your opening product stock yang kiranya stok yang mula-mula ada di tangan kita. So kita nak buka ni, contoh kita katakan kita nak start for this month, Oktober. So stok yang bulan lepas iaitu September, kita just masukkan ke dalam opening stock dekat sini. So nanti dia akan automatic generate berdasarkan stock entry dengan stock exit lah. So misal kata stok masuk, kita just masukkan dekat bahagian stock entry, and then kalau stok keluar, just masukkan dekat bahagian stock exit. Itu saja, mudah saja untuk this one weekly stock list. So misal kata user nak buat secara mingguan, okay, weekly, user just masukkan. So katakan, okay, kita ambil yang Januari, okay, 1/1, okay, dia masuk. Okay, so masuk 10, so dia akan add on kat sini stock in lah 10. Okay, kalau katakan untuk 1/1 keluar 2, so dia akan automatic generate kat sini, okay, 2. So kalau kat sini kita tengok, dia kira 2, 1, 2, so 5 lah. So dia akan automatic generate berdasarkan stock in, stock entry dengan stock exit yang kita masukkan bahagian masing-masing tadi. So dekat sini, ini adalah untuk mingguan. So mingguan dia dalam 7 hari kita kira lah. Okay, kalau minggu ni kita kira minggu pertama, so daripada 1 hari bulan sehingga 7 hari bulan. So user just masukkan. User nak ubah pun tak ada masalah. So katakan kat sini 1/1, okay, stok masuk. 2/1 tak masuk, so 3/1. So just boleh masukkan saja date dekat atas ni, dan user boleh insert okay, berapa quantity unit tu, dan nanti kat sini akan automatic. Begitu juga dengan minimum stock, user kena masukkan. So dekat bahagian ni, user just masukkan product name, item code, okay, opening stock berapa. Okay, yang this one tak boleh sentuh. So current stock in hand dia akan kira automatic generate. So minimum stock berapa yang kita kena ada dalam tangan. So at least kena ada. So kalau 5 lah. So kalau kira current stock tinggal 3, so dia akan keluar warna kuning. Okay, yellow color this one. So kalau misal kata just 3 juga, so kata kat sini, okay, so means tak ada isu, sebab kita minimum stock 3, so masih lagi dalam dalam kita punya standard ada 3 lah. So kalau katakan at least kena ada 4, so nanti dia akan automatic generate warna kuning, okay, yellow color for you need to place down, place order lah. Okay, this for this item 3. Okay, begitu juga untuk bulanan. So kalau bulanan pun sama, user nak note macam contoh, okay, so far this one our original template sheet. So user just klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, dan okay, ini standard untuk kita create a copy for original template this one. Okay, so kat sini user just boleh adjust apa dia. So katakan user nak adjust pada bulanan, so kita letak, okay, January 2024. So in this one, user boleh insert a new row. So macam ni kami contoh, kami insert untuk exit. Kita buat siap-siap untuk satu bulan lah. So means from 1 hari bulan sampailah 31 hari bulan pun boleh, tak ada masalah. Cara dia mudah saja. User just refer kami PURN. Dekat sini user nak insert new row, so just insert pada kolom terakhir. So katakan, okay, kita ambil this one kan. Okay, kat sini so far dia ada 7 hari sahaja, 7 kolom. So kita nak masukkan, okay, stock entry mungkin lebih daripada 7 hari. So kita nak jadikan stock entry pun sebulan tu akan masuk saja everyday. So kita nak letak dia siap-siap. So user just klik kat sini, insert. So kat sini dia akan dapat another one column. So make sure insert row terakhir. Row kat sini. Kat sini tak boleh sebab nanti kita nak pastikan dia punya formula auto generate. So nak insert saja kat sini. So masa nak key in insert pun tak ada masalah. Nak buat siap-siap pun tak ada masalah. So depends on user lah. Begitu juga dengan stock exit. So kat sini akan ada 7
column juga dia represent untuk 7 hari. So cara dia adalah insert dekat sini. Okay, column terakhir insert. Okay, itu sahaja. So kalau misal kata untuk insert a new row, okay, kat sini kita column kan. Okay, row sama saja, row terakhir untuk pastikan formula dia auto generate. So katakan okay, kita dah buat bulan ni. Okay, bulan Januari. So kita nak insert. So kat sini dah ada, okay, nak insert selepas row yang 34 this one kan. So insert saja daripada row terakhir, klik kanan, insert. So dia akan automatic generate. Okay, bukan selepas ini kat sini tapi row terakhir. Begitu juga kolom terakhir. Okay, just refer kami punya URN kat sini, kami ada tunjuk contoh gambar lah. Okay, selain daripada tu, yang bahagian-bahagian yang berwarna pink peach dengan tanda default ni user tak boleh sentuh sebab dia berformula. So dia akan auto generate for the next row lah. Okay, itu saja. So untuk stock weekly stock list ni user boleh guna pakai secara mingguan, okay, kat sini, ataupun secara bulanan. Itu sahaja yang user boleh guna pakai lah untuk this one. Nak guna untuk mana-mana bisnes pun tak ada masalah. Sebab yang ni kita nak check secara stock in out, secara harian. Kita nak note harian sebab kat sini kita boleh masukkan date. Kalau nak weekly pun boleh, nak monthly pun boleh. Okay, itu sahaja. Okay, and then sebelum tu, satu lagi, misal kata user nak add on something column dekat sini, sebab yang ni original template adalah macam ni, kita punya untuk weekly stock list. So misal kata user nak add on something untuk return, okay. Kalau sebelum ni kami ada keluarkan SSMT, stock sales master tracker. Sekat itu, yang tu yang secara master punya record, dia ada in and out. Okay, boleh tengok kami punya video demo. Nanti kami send, letak link dekat bawah. Yang tu secara memang dah lengkap. Okay, so stok masuk. Kalau misalnya kata kita beli, purchase, stok akan masuk lah, stok in lah. Kalau kita sales, stok keluar. So itu automatic lah. So dia ada opening, closing stock. So boleh tengok kami punya video demo. Yang tu secara lengkap. So misal kata untuk this weekly stock list, user nak masukkan kolom, mungkin kolom return. Yang tu boleh inform kat kami untuk custom lah. Kita akan custom baru daripada sedia ada ni. So far untuk weekly stock list, just ada bahagian kolom product name, okay, item code, opening stock dekat sini. Okay, and then stock in, stock out, current stock in hand, minimum stock dan need to order, dia akan automatic bertukar warna. Okay, itu saja. So bila user print, dia akan keluar macam ni lah dalam bentuk view dia punya view landscape, dan dia akan keluar stock entry and stock exit dia punya apa yang keluar dan masuk tu. Okay, selain daripada tu, user kena request untuk custom ni. Itu saja. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!